Apakah pandangan tentang peperangan yang berlaku di Iran sekarang? Adakah ia tanda akhir zaman? Dia kata sekarang berlaku peperangan di Iran, ya, di Teluk Parsi, okey, dengan Amerika dan Israel laknatullah. Adakah peperangan di Iran itu tanda akhir zaman? Dengar baik-baik. Itu bukan tanda akhir zaman. Faham lagi? Tanda akhir zaman ni kita berada di zaman terakhir dah. Tanda akhir zaman ni dia ada dua. Alamatul kubra wa alamatul sughra. Alamat besar, alamat kecil. Alamat yang kecil itu benda-benda yang kecil-kecil lah. Alamat besar tu makna dekat dah nak kiamat. Contoh alamat kecil, perempuan ramai dari laki-laki. Nampak? Mana? Akhir zaman. Bukan nak kiamat. Faham tak lagi? Nak kiamat dekat tu, alamatul kubra. Terbit Dajjal, datang Imam Mahdi, turun Nabi Isa, keluar Yajuj wa Majuj, keluar Dabbatul Ardi. Macam-macam lah yang disebut dalam hadis. Itu dekat dengan kiamat. Okey? Jadi, dalam banyak-banyak alamat kiamat dekat akhir zaman ni, hak mana yang pertama? Alamat pertama akhir zaman ialah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alamat pertama. Faham lagi? Nabi kata, ana khatamul anbiya wal mursalin, la nabiyya ba'di. Aku nabi yang paling akhir, rasul yang paling penyudah. Tidak ada lagi nabi selepas aku. Kenapa? Lepas aku kiamat dah. Jadi kita duduk dah tunggu bila alamat kiamat. Lah, 1400 tahun dah nabi lahir. Itu alamat kiamat yang pertama. Faham lagi? Jadi peperangan bukan alamat kiamat. Faham? Ini fitnah akhir zaman. Bukan alamat kiamat. Bukan alamat akhir zaman. Kita yang akhir dah. Nampak? Yang paling akhir, yang paling pendek umur. Kita. Allah jadikan umat terakhir sebelum kiamat, umur paling pendek. Umat mana tu? Umat kita. Tak sedar lagi. Kita lah paling pendek. Nabi kata, a'maru ummati baina 60 wa 70. Wa qilatu man yajuzu ala dhalik. Atau kama qala. Umur umat aku antara 60 sampai 70 saja. Tak ramai yang sampai kepada lebih daripada itu. 60 70 tengok. 60 70 mati. Betul tak? Dan ramai lagi tak sampai 60 mati dah. Nak? Tak pergi kuda, nerak atas rezek, macam-macam pesing. Belangkau, tak? Tak. Yang lebih pada 70 lagi tak ramai. Kuala Lumpur ada seorang 100. Faham? Rezeki Allah beri dia tak? Allah bukan hak kita. Jadi nak rakyat sini bukanlah berlaku perangan tanda akhir zaman. Tak. Akhir zaman tu zaman Nabi tu akhir zaman dah. Turun Quran tu akhir tu. Kerana lepas pada kitab Quran tak ada kitab dah. Kerana apa? Kiamat pula. Cerita baru pula hari kiamat nanti. Okey? Kita duduk lah, kita duduk yang pasal yang terakhir. Cuma jangan pandai-pandai kita nak tambah-tambah ini alamat dan sebagainya. Okey? Kerana semua asyratus sa'ah alamatul qiyamah sudah ada dalam hadis. Ulama susun dah schedule dia, jadual dia ada berlaku. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir ada sebut satu-satu hadis. Apa berlaku dulu, apa berlaku kemudian, apa yang gini, apa yang begitu. Faham? Dalam kitab Syarah Sunnah Imam Al-Bawawi pun sebut belakang asyratus sa'ah pun ada. Dalam kitab Nailul Autar pun ada. Okey? Satu. Kita tak usah sibuk tambah. Yang apa yang ada yang pelik-pelik tak ada dalam hadis, keajaiban Allah memperingatkan kita. Tak, kita tak pelik-pelik terus keluar dalam Facebook, kita diri buat keluar alamat kiamat. Faham tak lagi? Kita tengok ni ikan banyak naik kat pantai Johor. Faham? Banyak naik ikan naik atas apa? Atas pasir. Alamat kiamat. Pandai-pandai mu. Tu bukan alamat kiamat. Tu dia sesat kena arus. Faham lagi? Alamat kiamat tu dalam kitab-kitab hadis mu tak pergi mengaji. Nak? Macam turun Dajjal, tubik Dajjal, turun Nabi Isa tu alamat kiamat. Yanzilu Isa ibnu Maryam fi akhir zaman minas sama ilal ardi hakaman adla. Turun Nabi Isa akhir zaman daripada langit turun ke bumi menjadi pemerintah yang sangat adil. Yaqtulud Dajjal, membunuh Dajjal, wa yaksirus salib, dia mematahkan salib. Tu alamat kiamat. Apa makna kiamat tu? Kiamat itu dekat. Bukan keluar Nabi Isa kiamat, bukan lagu tu. Makna dekat. Dekat berapa tahun? Wallahu a'lam. Boleh jadi setahun, boleh jadi 10 tahun. Wallahu a'lam. Kita duduk sibuk kiamat 2083.
kepala otak hang. Faham tak lagi? Mana boleh kata lagu tu? Haram. Kata yang benda yang atin, benda yang akan datang, benda gaib. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak tahu yang gaib melainkan Allah. Kalau kita nak khabar benda yang akan datang, boleh. Syaratnya Quran, hadis. Ada nah baru boleh. Nah, jadi cukuplah kita yakin akan terbit Dajjal. Jangan pula khabar Dajjal ni begini sekian bulan, kalendar ni. Tak ada sebut. Nah, jadi bohong. Nah.